Takkanlah dia tak reti nak beza singa ke rimau ke beruang ke kan. Wujud tak singa dekat kawasan kita ni? Singa wujud tak singa? Kan? Wujud tak tuan-tuan sekalian? Kalau catatan daripada British kurun ke-18, dia tulis binatang-binatang yang ditemui tak ada singa kat kita. Harimau ada, singa tak ada. Kita pula kalau bicara mengenai singa, kita akan nampak mesti duduk dekat Afrika kan, dekat padang pasir, tu singa. Tapi ada singa duduk kat hutan Singa Asia memang duduk kat hutan. Contohnya singa Parsi. Singa Parsi juga pupus, tak ada dah. Tapi dapat maknanya dikaji kewujudan singa tu daripada tiang-tiang istana Parsi ada singa. Kita macam mana kita nampak singa masih kekal daripada keris kita? Jadi antara keris-keris tu dia ada satu keris dia panggil, kalau orang Jawa panggil